mungkin kerana tebal dosa saya dan kita semua. Tengok Nabi suka makan buah labu yang ada dalam kuah. Kata Sayyidina Anas, bermula dari saat itu buah labu ataupun dubba adalah kegemaran aku hari itu juga, kerana Nabi menyukainya. Kita dengar sunnah Nabi puluh-puluh kali dengar itu sunnah Nabi. A sunnah Nabi, B sunnah Nabi, C sunnah Nabi. 30 tahun dengar sunnah Nabi bangun malam, tapi tak lekat sampai 30 tahun. Pasal tak? 30 tahun kita tahu sunnah Nabi bantu orang miskin, tapi sampai hari ni tak lekat kita bantu orang miskin. Dengar sunnah Nabi puluh tahun, mungkin kerana tebal dosa saya dan kita semua. Sahabat hari pertama tengok Nabi makan, Nabi suka. Kata sahabat, faja'altu uhibbuh. Pada hari itu, bermula daripada saat itu, aku menjadi suka kepada buah itu kerana Nabi menyukainya. Faham tuan? Subhanallah.